Assalamualaikum guys. Hari ini belajar saham bersama FY. 4 cara untuk buat duit di Bursa Malaysia. Follow, tengok sampai akhir. 3 minit je tuan-tuan dan puan. So cara pertama adalah untuk jadi pelabur IPO. Kan? So dalam Bursa Malaysia ni tahun ini dijangkakan ada 60 saham IPO yang akan disenaraikan. Malangnya untuk tahun ni semenjak bulan Mac tempoh hari kan, Februari last, semenjak bulan Mac tempoh hari pasaran IPO demam lah. So kebanyakan saham dibuka rendah ataupun dibuka pada harga yang sama dengan harga tawaran. So kita tunggulah sampai pasaran IPO elok, barulah kita boleh melabur dalam pasaran saham IPO, iaitu saham-saham yang belum tersenarai di Bursa Malaysia. Cara kedua iaitu untuk jadi investor lah. Investor untuk beli saham-saham blue chip, untuk beli saham income yang memberikan pulangan dividen. Cumanya satu, kita perlukan institusi lah masuk dalam bursa. Kita perlukan foreigner masuk dalam Malaysia. Dalam Malaysia kan, dalam Bursa Malaysia. Kalau foreigner masuk, kalau institusi banyak masuk, so saham-saham tu kita boleh belilah. Boleh lah beli saham-saham Nestle ke, nak beli saham Ajinomoto ke, nak beli saham FNN ke, bursa ke kan. Atau nak beli saham EcoShock ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kita beli saham tu untuk tujuan long term. Alright. So, seterusnya kita jadi trader kan. Sebagai pelabur-pelabur runcit, kita tak buat duit banyak. Jadi kita kena jadi trader, beli saham-saham yang secara puratanya bawah 50 sen. Tapi sekarang ni Bursa Malaysia sendu lah. Kebanyakan saham-saham bawah 50 sen ni volume dia rendah aje. Sebab tak banyak pelabur-pelabur yang masuk dalam Bursa Malaysia atas pelbagai sebab lah. Kan, boleh jadi sebab global, boleh jadi sebab lokal. Kan, sebab global ialah pasal perang tarif, pasal perang yang sibuk berlaku di sana sini kan, Ukraine, Rusia, India dengan Pakistan yang tegang tu kan, dan lain-lain lah. Dan sebab lokal anda sendiri tahulah kan, tak perlu cerita panjang-panjang kan. Mungkin juga faktor politik dan sebagainya. Baik, itulah cara berapa? Cara yang ketiga. Cara keempat ialah untuk jadi trader jangka masa pendek lah. Trader yang ikut pergerakan siapa? Ikut pergerakan operator. Masalahnya sekarang ni saham 1 sen, 2 sen, 3 sen pun tak bergerak juga. So dah dikatakan kan, kat sini pun tak gerak, kat situ pun tak gerak. So agak sukar lah untuk kita buat duit di Bursa Malaysia. Pun begitu macam FY gunakan ni lah. Gunakan screener AccuVar. Kalau nak tahu lebih lanjut screener AccuVar ni, Roger FY. Letak kat komen, nanti FY beritahu lah macam mana nak guna dia. Kalau ada signal macam tu, kita tahulah saham tu nak naik kan. Jadi FY cuma gunakan screener je untuk jadi trader dekat bursa. Alright tuan-tuan, itu 4 cara. Alright, bye.